bagaimana kita nak retrieve semula ERPH yang kita sudah submit. Kadang-kadang kita terlupa. Kita submit dahulu, lepas tu terlupa nak make a copy, betul? Okey, begini caranya. Rakan-rakan guru boleh pergi ke My Drive sendiri, Google Drive. Okey, ni paparan Google Drive saya. Okey, so sekarang kita cari ERPH yang kita dah terhantar tanpa make a copy. Katakan ERPH, saya terhantar ERPH minggu 9. Okey, ERPH minggu 9. All results. So dia akan keluar semua yang ada tajuk ERPH minggu 9. Okay, di sini jika cikgu-cikgu tengok ERPH minggu 9 saya sudah hantar. So jadi di sini ada arrow shortcut di situ. Okay, arrow shortcut di sini. So yang ni yang saya dah hantar. Jadi saya tak boleh make a copy yang ini, sebab nanti dia akan kacau saya minggu 9 saya. Sedangkan saya dah buat minggu 10, betul? Okay, sekarang ni cikgu cari ERPH minggu 9 yang tak ada arrow ni. So saya dah nampak, ni saya punya satu. Okay, dan tak silap saya ada beberapa juga saya buat sini. Sini pun ada. Okay, so saya ambil yang ni, the latest one. ERPH minggu 9 tanpa arrow. Tanpa arrow shortcut. So ini adalah minggu 9 yang saya boleh edit. Okay, boleh edit, tukar Isnin, minggu ke-9, minggu ke-10. So jadilah minggu ke-10 dan saya akan buat ERPH minggu 10 Isnin. Ingat, sebelum hantar minggu 10 Isnin, cikgu-cikgu tolonglah make a copy dahulu. Boleh? Make a copy dahulu sebelum masuk dalam Google Classroom. Okey. Selepas tu, bila dah masuk dalam Google Classroom minggu ke-10 ini, seperti yang saya tunjuk ni, okay, minggu ke-10, bila dah masuk di sini add tu, Google Drive tu minggu ke-10, sebelum masuk, tolonglah cikgu-cikgu buat make a copy dahulu. Jangan dah masuk baru make a copy. Nanti susah nak cari yang original. Okay, kalaupun termasuk juga, carilah original dalam search Google Drive yang anda ada yang besar ni. Okay, moga video ini dapat membantu rakan-rakan sekalian. InsyaAllah. Assalamualaikum.